Kempen puasa, kempen raya dah nak dekat. Anda dah buat planning ke belum? Sebabkan raya puasa dah dekat-dekat awal-awal tahun. Mungkin bulan 2, bulan 3. So kita pula dah nak masuk hujung tahun, nak masuk tahun baru. So alang-alang tu memang kita kena planning awal. Yang terbaik adalah apa? Adalah planning 2-3 bulan awal. So bukan last minute, bukan ad hoc. Dan masih belum terlambat untuk anda belajar sekarang supaya anda tak repeat benda yang sama setiap bulan, iaitu buat kempen-kempen puasa raya ad hoc last minute. Lepas ni ada apa pula? Kempen raya ada Adha, ada kempen Merdeka, ada kempen 11-11, 12-12, 7-7 dan semua tu. So macam mana nak susun benda ini dengan betul-betul tersusun dan boleh ready awal? Kena buat planning. Tapi nak planning tu macam mana pula? Bagi anda yang dah biasa buat planning, anda boleh dapatkan template task and team management yang boleh menyusun semua kempen marketing yang sama sahaja action plan dia sebenarnya. So anda boleh track task dan juga team anda dalam satu dashboard. Ataupun anda perlukan panduan macam mana nak susun ke, anda apakah strategi, apakah hacks, macam mana nak planning benda ni awal 2-3 bulan dah siap dah. So anda dapatkan info dengan klik link yang ada kat bawah. Dan tolong jangan buat lagi kempen-kempen ad hoc last minute. Kita stres, team pun stres, quality pun terabai. So kita akan lost potential sales yang sepatutnya kita dapat banyak. Jadi jangan biarkan diri anda dalam kerugian.